Okay, sekarang kita pergi kepada kitab Kifayatul Muhtaj kita. Dalam kuliah yang lalu kita ada bercerita tentang Nabi Muhammad dalam perjalanan dia pergi ke Palestin. Antara peristiwa yang dia nampak ialah satu orang tua panggil dia, iaitu Iblis. Cerita ini tak jumpa sandaran dia, kita simpan. Cerita yang kedua, Nabi Muhammad nampak satu orang perempuan tua panggil dia. Cerita ini pun tak jumpa sandaran dia yang kukuh, letak tepi. Kemudian kita ada sentuh cerita tentang bekas tapak kaki Nabi Muhammad. Ada beberapa tempat di dunia ni ada bekas tapak kaki Nabi Muhammad atas batu. Tapi apabila orang buat kajian, ternyata tujuh batu ni tapak kaki tu tak serupa. Boleh jadi satu saja tapak kaki Nabi Muhammad. Kemudian kita ada cerita tentang tapak kaki Nabi Adam, di mana di Sri Lanka yang besar tu. Boleh jadi itu benar tapak kaki Nabi Adam, tapi berdasarkan pengiraan matematik, kita kira-kira tak sepadan dengan tubuh Nabi Adam. Mungkin itu tapak kaki orang lain, ataupun orang saja-saja buat. Apakah peristiwa yang benar-benar berlaku di Palestin? Nabi Muhammad sampai di Palestin, dia turun daripada burak, dia ikat burak ni di satu tali, di satu batu besar, menggunakan tali yang pernah dipakai oleh Nabi-Nabi sebelum itu. Kemudian Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril masuk ke dalam Masjidil Aqsa, ke dalam Baitul Maqdis, sembahyang 2 rakaat dengan malaikat-malaikat. Lepas itu Nabi Muhammad dia jumpa pula roh para Nabi, dia bersembang. Antara Nabi-Nabi yang dia jumpa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Mereka ni bersembang dengan dia. Lepas daripada bersembang itu, sampailah masa dia, Nabi Muhammad dia nak naik ke langit. Nak naik ke langit, sebelum naik ke langit dia diberi pilihan. Nak minum air arak ke nak minum susu? Nabi Muhammad pilih susu. Disebabkan baginda pilih susu, maka selamatlah kebanyakan daripada umat dia akhir zaman ni. Kita juga ada menyentuh tentang cerita batu tergantung. Kata orang, masa Nabi Muhammad nak naik ke langit tu ada seketul batu duk ikut, tapi malaikat Jibril tahan, tak boleh ikut. Konon ceritanya batu ni dia tergantung di situlah sampai hari kiamat. Jadi betulkah cerita ni? Ada beberapa pendapat. Kita nak kata betul pun tak boleh, nak kata tak betul pun tak kena juga. Satu pendapat kata batu ni dia bukan betul-betul tergantung, tapi orang sebut sebagai tergantung. Contoh dia, kalau kita pergi ke Terengganu, dia ada satu masjid, Masjid Terapung. Nama saja Masjid Terapung, tapi masjid tu dia tak terapung di atas langit. Sebab dia buat di tepi tasik. Dia duduk seolah-olah dia duduk di atas tasik. Jadi kita panggil Masjid Terapung. Bukan betul-betul maksud masjid tu terapung tak. Dia duduk di tepi tasik, kita sebut sebagai Masjid Terapung. Kemudian di negara Iraq, zaman dahulu ada satu taman. Taman yang sangat cantik, orang panggil Taman Tergantung. Apakah taman tu betul-betul tergantung? Dia bukan tergantung di udara dah. Taman tu orang buat bertingkat-tingkat dan tinggi. Disebabkan dia tu bertingkat-tingkat dan tinggi, orang panggil Taman Tergantung Babylon. Bukan taman tu betul-betul tergantung. Jadi cerita tentang Nabi batu ini tadi, batu tu sekarang dia ada di Palestin, batu tu besar. Orang kata batu ni dia tidak terapung, tapi disebut saja sebut seolah-olah batu ni tergantung. Disebabkan batu tu dia keadaan dia tu dia tak berjejak ke tanah sepenuhnya. Dan orang simen pula kiri kanan dia tu. Jadi seolah-olah batu ni tergantung, bukan tergantung betul. Saya pergi ke Pulau Pinang, ada satu jalan ni dia tembus bukit. Kiri kanan tu bukit, di tengah-tengah dia ada seketul batu terselip. Batu tu besar, kalau batu tu jatuh penyek kereta. Tapi batu ni tak terjatuh. Dia terselip di tengah-tengah antara bukit tu, batu besar, dan orang panggil itu batu tergantung. Dia tak tergantung, dia terselip celah bukit, tapi orang istilahkan sebagai tergantung. Jadi batu tergantung ni bukan betul-betul dia tergantung di atas udara, cuma istilah orang saja dia tergantung, seolah-olah terapung. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, memang betul zaman dulu batu ni dia tergantung. Ni satu pandangan lagi.
Tapi sekarang ni nampak tak tergantung tu? Sebab orang dah simen dah. Kiri kanan dia tu dah simen dah. Di Palestin tu, di Baitul Maqdis. Bila dah simen tu nampak macam tak tergantung. Tapi kita boleh lalu di bawah dia lagi. Di bawah dia tu masih boleh lalu lagi. Kononnya zaman dulu memang betul-betul tergantung. Tapi konon ceritanya ada seorang perempuan mengandung. Dia datang ke Baitul Maqdis tu, dia terkejut tengok batu yang sedemikian besar terapung-apung di udara. Menyebabkan dia terkejut tu sampai gugur kandungan dia. Tengok batu besar sangat, terkejut, terus dia keguguran. Sejak itu pemerintah di Baitul Maqdis dia kata takut nanti ramai lagi perempuan yang datang mengandung terus gugur sebab terkejut tengok batu besar tergantung. Atas sebab itu batu ini pun orang simen bagi jadi dia tidak tergantung. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, batu tergantung ni tak ada. Ini semua hanya cerita-cerita Israeliat saja, cerita-cerita tambahan saja. Tak ada batu tergantung. Jadi kita sekarang ni ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama dia kata batu ni bukan tergantung tapi orang panggil tergantung. Pilihan yang kedua, memang betul batu ni tergantung tapi zaman dulu. Zaman sekarang tak tergantung dah sebab orang dah simen dah. Pilihan yang ketiga, batu ni tak pernah tergantung pun, cuma cerita orang nak bagi sedap cerita saja. Ada 3 pilihan. Yang mana satu tak tahulah. Yang mana satu betul tak tahu. Habis cerita batu tergantung. Kemudian yang akhirnya dalam kuliah yang lalu kita menyentuh cerita tentang bidadari. Bidadari. Habis cerita bidadari. Masuklah cerita untuk kali ini. Kata tuan kitab kita, kemudian didatangkan dengan Mi'raj, iaitu tangga. Selepas Nabi Muhammad minum susu ni tadi, dia pun nak naik ke langit dah, datanglah tangga. Macam mana rupa tangga ni tak tahulah. Setengah orang kata mungkinlah macam lift. Macam lift dia nak naik ke langit ni. Mi'raj iaitu tangga yang sangat eloknya, tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripadanya. Mi'raj yang tangga yang datang ni sangat cantik tangga ni. Sampaikan tak ada benda lain yang manusia tengok lebih cantik daripada tangga ni. Cuma kita tak nampak aja tangga tu. Adalah baginya beberapa anak tangga. Satu daripada emas dan satu daripada perak. Konon ceritanya tangga yang Nabi Muhammad nampak ni, iaitu Mi'raj itu, dia diperbuat daripada emas, buat daripada perak. Tapi sandaran dia setakat ini tak jumpa. Iaitu dikeluarkan daripada syurga yang bernama Firdaus. Tangga ini kononnya daripada syurga Firdaus.